Itu ada wirid 4. Dia wirid 4 ni kalau pejuang Islam, dia kena jangan tinggal wirid 4. Wirid 4 ni salah satu yang beramal adalah semasa 13 Mei yang pedang terbang. Aku tak pernah tinggal wirid 4 ni. Yang beramal siapa? Salah seorangnya Habib Omar. Yang beramal siapa? Tuan Guru Haji Ghazali Haji Hasbullah. Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Haji Husin Sejangkang. Yang beramal siapa? Tok Kenali. Yang beramal siapa? Wali Songo. Yang beramal sama Syekh Adi Al-Marbawi. Ini semua orang hebat-hebat yang beramal, tuan-tuan. Salah satu pada wirid dia, Nabi Yunus AS tu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, yang beramal, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wirid dia, wallahu ghalibun ala amri, wallahu ghalibun ala amri, wallahu ghalibun ala amri. Yang ketiga yang beramal siapa? Asyik Bahriak, Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman. Doa dia cukup mustajab. Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Ilahana, wa ilaha kulla syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Ilahana, wa ilaha kulla syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Tuan-tuan dengar penggerun kan? Satu lagi, Imam Ghazali Hujatul Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Siapa beramal 4 wirid ni, dia digeruni oleh penduduk langit dan penduduk bumi.